Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku. Kan macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Sebelum ni Puma dah rilis jersey home dan jersey away Harimau Malaya. Home warna kuning, away warna hitam dengan harga RM319. Lepas tu Puma rilis pula jersey fans issue dengan harga yang lebih marhain RM79. Kali ni Puma rilis pula third jersey Harimau Malaya dengan warna ikonik warna biru. Kata Puma, jersey ni menggabungkan inovasi prestasi dan juga elemen reka bentuk yang moden dan fresh. Tagline jersey ketiga ni pula, bangkit bersama, nak menunjukkan semangat ketabahan kolektif terhadap bola sepak negara kita. Dekat jersey ni juga ada corak belang Harimau Malaya, melambangkan keberanian, kekuatan dan aspirasi terhadap kecemerlangan bola sepak Malaysia. Aku nampak details dekat jersey ni macam details Bukit Bukau. Tapi kalau dah Puma cakap itu belang Harimau Malaya, kita terima je lah belang Harimau Malaya. Benda art ni kan subjektif. Jersey Puma ni standard regular fit, berlengan pendek, collar bulat. Dekat collar ada warna merah dan biru. Logo Puma dekat belah kanan dan juga dekat lengan berwarna kuning. Dan instead of letak logo FAM, Puma letak bendera Malaysia. Kata Puma, teknologi yang digunakan dalam jersey ni adalah dry cell untuk serap peluh dengan lebih cepat, selesa, sama ada dekat padang ataupun kalau fans yang pakai. Jersey ni juga katanya diperbuat daripada bahan kita semula sekurang-kurangnya 95%. Walaupun pakai material recycle, tapi Puma cakap dia tak menjejaskan kualiti jersey ni. Harga jersey sama macam harga jersey player issue yang home dan away tu, RM319. Bolehlah kot dapatkan untuk mengenang kembali jersey biru Harimau Malaya yang champion AFF 2010. Biasanya design jersey ni kita akan pakai selama 2 tahun. So 2025 dan 2026. Andai kata Malaysia layak ke Piala Asia 2027, merasalah kot pakai jersey dengan design baru. Itu je berkenaan dengan jersey third kit Harimau Malaya berwarna biru ni. Apa pula pendapat korang? Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.